30 mahasiswa-siswi Universiti Malaysia Kelantan UMK terdiri dari kalangan B40, orang asli dan pelajar OKU dari ketiga-tiga kampus menerima sumbangan komputer riba di bawah inisiatif UMK Cakna di Bilik Mesyuarat Senat UMK Bacok Kelantan. Sumbangan telah disampaikan oleh Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Dr. Muhammad Ismail kepada semua pelajar baharu untuk membuktikan komitmen universiti dalam memastikan para pelajar kurang berkemampuan menerima manfaat sewajarnya sekaligus menjadi platform untuk melahirkan para pelajar yang unggul pada masa hadapan. Program kebajikan ini memfokuskan untuk menyokong para pelajar yang memerlukan bantuan dan perhatian khusus daripada pihak universiti, terutamanya yang mengalami masalah kewangan untuk mendaftar di UMK. Hai, nama saya Christian Aidan Yam. Saya daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Saya sangat berterima kasih kepada pihak HEPA dan pihak yang berwajib yang memberi sumbangan ini kepada saya. Saya sangat berterima kasih sebab saya tak expect pun untuk mendapatkan bantuan. Saya rasa bangga dan saya appreciate dekat pihak yang memberi sumbangan ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nurul Selbina. Saya dari Fakulti FHPK. Terima kasih Meding atas bantuan komputer riba. Saya berharap saya akan menggunakan komputer riba ini sebaik mungkin. Terima kasih semua. Hai, nama saya Siti Samila binti Abdul Saad. Saya dari Fakulti FTKW. Saya sangat gembira dapat bantuan dari HEPA UMK dan harapan saya semua student boleh memilih UMK kerana banyak sumbangan yang akan ditawarkan. Tidak kira kamu susah, kamu boleh masuk sini. Harapan saya itulah tadi. Sekian, terima kasih kepada pihak yang terlibat.